Powerbank yang kecil, slim macam ni memang best lah. Senang nak bawa, senang nak masuk dalam beg kan. Tapi kalau kita pergi travel yang banyak hari, share pula ramai-ramai, confirm kita kena charge powerbank tu hari-hari. Dah berjalan ni biasalah kadang-kadang terlupa kan. Mai besok tu dah powerbank pula tak ada bateri. So, aku pun order lah powerbank daripada Gujodok ni. Okey, yang aku order ni kapasiti dia besar sikit lah, 20,000 mAh. Okey, sebab dah halang-halang kita nak pergi travel kan. So, dia ada dua saiz, satu yang 10,000, satu yang 20,000. So, yang aku punya 20,000, so berat dalam 400 gram lebih macam tu, dan yang 10,000 tu dalam 200 gram lebih lah. Okey, so sebab tu powerbank yang besar macam ni kita kena ada satu juga tau. Memang sangat-sangat berguna kalau kita travel yang banyak hari. Tapi yang best lagi, powerbank ni dia ada dua built-in kabel tau. Okey, so kalau hampa yang jenis macam aku kadang-kadang suka tertinggal kabel, memang function lah. Okey, dia ada satu type C dengan satu lightning. Okey, dan dia juga flight approved tau. Okey, so tak perlu risau. Okey, dan dia ada juga satu port USB-A dan satu port type C. Dan kalau ikut tu kita boleh charge 4 device serentak tau. So memang lagi function lah. Okey, dan dia ada indicator battery level lagi kat sini. So powerbank travel dengan kapasiti 20,000 dan 10,000 mAh ni daripada Gujodok. Dan apa boleh check harga dan warna dekat link. Kena grab cepat, takut dia sold out.